Saya pernah dikacau dengan benda-benda yang ada di belakang ke. Saya tak tahu lah benda ni kan. Tapi mula-mula saya anggap macam ini hanya mainan fikiran kan. Tapi bila benda ni berlaku sendiri depan mata saya, waktu tu saya belajar. Oh, benda ni memang akan berlaku. Memang ada dalam komuniti kita ni. Yang mana ada orang hantar yang dengki dengan saya ni, dia hantar benda-benda yang tak elok. Media berita jempak setiap hari. Trending panas semua dah di sini. Dari politik ke hiburan, media memang jadi pilihan. Scroll je feed, berita terus mari. Konten laju, tak pernah mati. Dari utara ke selatan, media selalu di hadapan. Okay guys, sebelum kita nak pergi ke studio, saya singgah juga kat Petron ni nak isi minyak. Dan saya memang pakai Petron Blaze 95 sebab dia jimat dan tahan lama. So that's why I like using Petron. Okay, so I see you guys later. Kita isi minyak dulu. Kita jumpa kat studio nanti, okay? Assalamualaikum dan selamat sejahtera warga podcast di luar sana. Sekali lagi dalam Podcast kita ada tetamu khas pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak ceritakan sikit lah pasal abang ni yang pernah viral satu masa dahulu tu. Tak ada dah lama sangat. Tapi dia viral disebabkan dia dengan budak-budak sekolah. Itu yang tertarik tu orang suka tengok. Dan kita nak tahu juga abang ni bukannya senang nak berniaga. Kena bangun pagi, kena masak lagi. Dan ini semua dilakukan kena ada usaha, kena ada determination dan juga ketekunan dalam berniaga. Tak lain tak bukan kita ada Abang Popiah, Abang Lokman. Hai, apa khabar? Selamat datang bang. Thank you so much sebab panggil saya datang sini. Kita nak ucapkan terima kasih jugalah sudi datang dekat kita punya podcast hari ni. Bukan selalu datang media, tiba-tiba dapat tahu. Terus datang lah kan. Kan? Okey, abang boleh ceritakan sikit latar belakang abang yang bagi yang baru mengenali abang tu. Abang ni asal daripada mana? Macam mana boleh start bisnes ni? Kita jump sekejap lagi tapi kita nak tahu dulu latar belakang abang ni. Okey, so mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal saya lagi. Tapi saya gunakan branding name lah. Orang kata macam personal name saya. Untuk branding Abang Popiah. Jadi dah nama pun Abang Popiah, sepatutnya kena jual Popiah lah kan. Betul. Kalau saya jual kereta, kiranya kat anak abang kereta. Macam tu lah. So nama saya mungkin ada yang tak tahu lagi sebab nama saya ni saya buat secret. Tapi khas untuk sini saya ceritakan lah Nama saya Lokman. So ada orang panggil saya Lokman. Kadang-kadang ada yang panggil saya Abang Popiah. So tengoklah siapa yang kenal saya melalui nama Lokman, ada panggil nama Lokman lah. Yang mana kenal saya daripada Abang Popiah, dia akan panggil saya Abang Popiah lah. Macam tu. So saya datang daripada Penang. Asal daripada Penang, orang Penang. Cerita dia, duduk sini saya rasa dah 10 tahun lebih. Saya tak ada dengar suara lorat utara tu macam tak ada. Cerita dia kalau nak cakap tu boleh. Saja je saya tak nak cakap. Saya cakap saja orang tak faham. Sebab itulah saya cakap orang bahasa-bahasa orang sini. Okay, macam tu lah. Okey, abang ada berapa orang adik-beradik? Adik-beradik kita ada 3. Oh, ada 3 so orang. saya yang pertama lah. Yang paling sulung. Selalu orang kata sulung ni yang paling dahsyat sekali. Betul. Yang paling garang sekali. Inilah setuju. orang dia. Yang paling tak nak dengar nasihat, inilah orang dia. Jadi macam seram pula lah podcast kita. Saya pun anak sulung juga. Oh ya ke? Dapat ada ketegangan kat sini. Korang kena faham-faham sendiri lah Ya betul lah. So macam tu lah. So abang macam mana abang boleh start terfikir nak mulakan perniagaan dengan jual Popiah? Okay. Ini saya just cerita dekat Aki lah sebab saya sebenarnya daripada saya habis belajar, saya ni dulu degree account. So saya buat accounting, buat audit semua kan. Tapi kita bosan dengan kerja yang kita buat. Tak tahulah, mungkin orang lain okey, saya je masalah saya cepat bosan dengan apa yang saya buat. Jadi daripada situ saya decide untuk saya nak berniaga. So saya ada banyak jenis perniagaan yang saya dah buat dulu. Saya jual penggilat kereta, saya jual pengwangi kereta. Bab-bab kereta memang saya suka. Lepas tu bila dah buat, adalah demand tu sampailah PKP datang. Covid kita berapa tahun dah? Covid 3 tahun dah 4 tahun. 4 tahun kan. Maksudnya waktu Covid tu dulu saya jatuh. So daripada situlah saya start over balik dengan saya menjual Popiah. Mana datang idea jual Popiah ni, saya balik kampung masa tu, hari raya, saya jumpa ada satu orang Tok. Tok ni namanya Tok Leha. Kenapa saya pakai nama Tok Leha ni? Atas inspirasi daripada dia. Macam itulah. Dia ni orang yang dah 30 tahun berniaga di warung. Tapi warung dia tu, kalau saya nak cakap dengan Aki tempat dia tu memang kita boleh kira kereta untuk hari tu.
Dia kecil lah. Terlampau kecil, terlampau orang kata apa, memang outskirt sikit lah. Kan? So daripada situ saya rasa, dan cerita dia pula, saya ni memang tak minat popiah. Tiba-tiba dia cakap, mainlah rasa saya ni popiah makcik ni. Okey makcik, saya rasa. Saya yang tak makan popiah, saya makan tak berhenti. Makan. Dah saya rasa, ni boleh pergi lah. So saya bincang dengan dia, nak tak kalau contoh kita bawakan Tok Leha popiah ni luar, kita bawa dia jauh daripada tempat tu dan kita besarkan lagi. So daripada situ alhamdulillah lah terciptalah popiah Tok Leha ni. Oh, itulah kisahnya. Betul lah. Tapi yang kita nak tahu sekarang ni kan, sejak video yang abang dengan budak-budak sekolah tu jadi viral kan, so apa impact yang dia bagi dekat bisnes abang ni? Impact viral tu memang besar lah. Dari segi pendapatan sale lah, kita kira sale pendapatan tu boleh kata lebih daripada 100 kali ganda. Wah, the power of social media senang je kita boleh terus bangkit naik kan. Betul. Tapi yang saya nak tahu, abang memang fokus dekat popiah saja ke ada benda-benda lain juga yang abang jual? Okey, di bawah Tok Leha kita ada pelbagai jenis produk makanan lah, yang mana makanan tu adalah makanan frozen kuih Melayu. Tapi frozen Yes, betul. Tapi saya fokuskan dekat street selling ni, saya banyak fokuskan kepada popiah saja. Oh, faham. Apa kelebihan dan keistimewaan popiah yang abang boleh share dengan kita ni lah? Saya nak kata popiah saya sedap, nanti orang kata kita overclaim. Betul tak? Saya tak nak lah orang kata kita ni overclaim ke apa, kita tak nak. So apa yang saya boleh katakan adalah kebanyakannya customer kita cakap kita punya special dia dekat sos kita. Sos kita ni tak boleh dapat di mana-mana, memang susah sikit nak dapat. Saya pun macam, ya ke? Tak tahulah. Tapi saya rasa macam biasa je. Macam tu lah. Teringin lah pula nak rasa. Abang tak ada bawa ekstra ke untuk kita nak rasa tak ni? Tak cakap. Kalau cakap saya dah bawa dah. Tapi saya tengok ramai sangat tengok media, saya tak bawa lah kot. Itu untuk saya je. Untuk you saja. Kita tak untuk awak saja tak apalah. Macam tu. Okey, tapi kita nak tanya juga abang ada berapa banyak cawangan dah sekarang? Popiah Tok Leha Ya, betul. Popiah Tok Leha Setakat sekarang kita ada 7. Alhamdulillah. Daripada dulu kita ada 1. Sekarang kita ada 7. Kita ada dekat KL. Kita ada dekat Kajang. Mana lagi? Kajang, Bangi, mana lagi? Sepang. Banyak tempat. Oh, yang mula-mula abang baru buka tu, yang cawangan pertama adalah dekat Bangi. KL. Oh, dekat Bangi. Dekat Bangi. So, ramai orang kenal saya sebab waktu tu saya berniaga di Bangi, Seksyen 7 Bangi, berdekatan dengan sekolah. Oh, okey, faham. Daripada situlah tercetusnya kenapa budak-budak suka kacau saya. Macam itulah. Dari situlah dia orang dah start kenal kita. Dah start naik dengan abang popiah dengan budak sekolah. Tapi macam mana budak-budak sekolah tu boleh pergi ke kedai abang? Macam mana diorang kenal abang? Itu yang kita nak tahu juga. Saya pun tak tahu macam mana orang kenal saya. Tapi saya rasa diorang tengok TikTok kot. Budak-budak sekarang ni kan expose dengan TikTok kan. Betul. Lepas tu pula saya buat posting yang mana dia orang ada, lagi seronok lah. Mula-mula seorang, lepas tu 2 orang, lepas tu dia bawa satu kelas, lepas tu satu kampung dia bawa. Yalah tu slide-slide tengok, ada muka lah dekat TikTok. Ada muka lah. So nanti bagi tahulah kat mak adik masuk dekat TikTok. Macam tu lah kot saya rasa. Kan? Mungkin abang ada satu orang yang yang positif, yang budak-budak suka juga kot. Abang maybe pandai layan budak-budak lah ni. Saya dengan semua orang saya pandai layan. Dengan Aki pun saya pandai layan. Itulah macam dah lama jumpa. Macam dah lama jumpa kan. Tapi sebenarnya macam memang mungkin ini karakter saya kot. Daripada saya kecil lagi pun memang saya suka bergaul dengan orang. Memang abang mesra daripada kecil memang betul. dah friendly. Sebab saya pegang sifat macam ni. Kita jangan bermusuh dengan orang. Yang penting kita baik dengan semua orang. Tak kisahlah orang tu suka dengan kita ke tak, tapi kita baik dengan semua orang. Betul. So apa tu orang kata obstacle ketika berniaga ni pada awal-awal dulu? Adakah abang memang start daripada gerai kecil tepi jalan tu ke, ataupun memang abang dah buka kedai? Untuk popiah okey, untuk popiah ni memang saya start. Saya sebenarnya bila saya cerita benda ni saya akan sebab tau. Saya tak naklah nangis dalam ni, nampak lah apa orang kata apa, tak macho lah kan. So saya start dengan guna duit anak saya. Waktu tu bisnes saya jatuh. Saya jatuh habis kaki. Sebabkan COVID, saya hilang 400,000 masa tu. Banyak tu. Saya salah percaturan kan. Saya habis dekat 400,000 masa tu. Lepas tu saya nak start over balik, saya dah tak ada apa dah. Di tangan saya memang dah kosong. Apa pun tak ada masa tu. Yang ada waktu tu adalah duit anak saya. Duit anak saya, bukan saya simpan. Duit raya anak saya.
So daripada situlah saya start pakai duit raya anak saya. Dan waktu tu saya cakap dengan wife saya lah. Saya cakap, abang guna kejap duit ni untuk perniagaan untuk kita nak survive balik. So minta halalkan benda tu. Masa tu anak kecil lagi, nak cakap dengan dia pun tak faham kan. So yang memegang duit tu maknya. So kena pujuk mak dia dulu kan. So daripada situ saya pujuk. Saya start dengan duit simpanan anak saya waktu tu ada RM1,800. Saya keluarkan duit RM1,600 untuk beli barang-barang kemah, barang-barang perniagaan semualah, peti ais semua. So waktu tu memang saya tak ada berhutang dengan siapa-siapa. Memang saya gunakan duit anak saya sepenuhnya lah. So daripada situlah saya start buat. Itu cabaran dia lah mula-mula tu. Bila dah buat, mula-mula saya buat tu saya rasa lah macam ramai kat orang beli ni. Sehari saya dapat sale 150. Banyak tu. Banyak kan. Hari kedua saya semangat lah. Datang sekali lagi, sale hari tu RM60. Asal tadi 150. Hari kedua tiba-tiba 60. Tak apa, mungkin 60 kot esoknya. Lagi turun RM30. Makin menurun. Kenapa jadi macam tu pula? Sebab kan mungkin orang tak kenal lagi. Saya nampak macam tu lah. Mungkin orang tak kenal lagi. Mungkin saya tak buat marketing lagi macam tu. Kan? Lepas tu saya pun, sebab saya ada basic marketing. Jadi saya fikir-fikir apalah aku nak buat konten lah. Buatlah konten. Rajinkan dia lah. Dia lagi buat konten. Kiranya kalau saya buat tu, masa tu Alhamdulillah lah rezeki saya dah boleh nampak masa tu. Video saya yang ke-6 kalau tak salah saya. Video tu FYP. Tiba-tiba orang datang ramai. Itu bukan video dengan yang budak-budak sekolah belum lah? Lagi. Waktu tu video saya baru FYP. Masa tu saya ingat lagi ada salah seorang customer saya tu dia menipu duit. Maksudnya dia kata kat saya dia dah bayar padahal dia tak bayar. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu masa tu kena pukau ke apa, saya tak tahu lah kan. Tapi saya rasa macam saya tak rasa dia bayar saya pun masa tu. Tapi dia kata dia dah bayar. Lepas tu dia minta duit lagi. Maksudnya dia nilai dia tak banyak. Tapi dia minta duit lah baki. Saya cakap dia tak bayar pun. Masa bila kata aku nak baki ni kan. Saya pun macam bagi je lah. Bila bagi saya ceritakan benda tu. Tiba-tiba ada orang. Mungkin ada orang yang dia dekat. Pernah terkena juga. Jadi banyaklah orang bagi tahulah, sabarlah, apalah. Selang pada esoknya tu kiranya terus orang datang. Orang dah start datang lah. Lepas tu saya terkejut lah. Kita selalu kan kita masak, macam saya punya style, saya akan masak bila mana orang datang minta pun saya masak. Abang bukannya prepare terus macam tak, kita tak nak prepare terus. Sebab kita nak pastikan popcorn yang kita bagi tu memang betul-betul panas. Okay, faham. So tiba-tiba ramai masa tu. Dah pula satu hal nak kena ambil order. Terlupa orang ni, abang ni order apa dah, abang ni order apa dah. Tu waktu tu saya start menulis lah. So dia makin lama makin naik macam tu. Abang punya popiah tu dia ada satu flavor je lah kan? Yes, kita ada satu flavor. Tapi sekarang tak lah, sekarang kita ada banyak flavor. Okay, apa antara flavor-flavor yang famous lah? Okay. Yang boleh jual kat macam kita ada popiah sayur. Okay. Kita ada juga popiah ayam. Dan sekarang ni kita tengah keluarkan beberapa lagi produk. Tapi produk ni saya rasa saya tak boleh cerita lagi dalam ni. Sabar kejap, kalau korang nak tahu, korang tengok TikTok saya, ada 2 lagi popiah yang kita dah R&D kan. Tinggal nak keluarkan saja. Sabar kejap. Nak buka TikTok saya lah. Barulah kita boleh tahu kan. Macam tu lah. Jadi abang punya rahsia untuk popiah abang ni jadi famous sebabkan dia punya sos tu kan? Ya, betul. So sos tu abang buat sendiri ke? Yes, saya buat sendiri. Ni rahsia daripada resepi Tok Leha? Ya, betul. Daripada Tok Leha. Saya belajar dengan dia. Saya tak kerti. Sampai ke sekarang saya nak bagi tahu dalam phone saya ni ada lagi video masa saya belajar dulu. Oh, ya ke? Sebab saya ni jenis pelupa. Bila saya pelupa dia, so kita pula bukan jenis kaki masak, tak pandai masak. Apa yang orang tua tu letak, kita letak. Orang tua letak, kita letak. Macam tu lah. So kita dapatkan formula semua dan alhamdulillah lah. Sekarang ni memang sos tu semua kita, tak kisahlah sos ke, popiah ke, semua kita buat sendiri. So semuanya kalau buat sendiri kiranya kalau dah habis hari ni abang akan buat batch baru, lepas tu abang akan simpan ke? Ya, betul. Kita akan frozen kan. Kita akan frozen kan, kita simpan. Mana kita nak dapat kuih frozen ini something yang kita baru dengar dan baru tahu frozen kuih. Mana yang kita nak dapatkan frozen kuih tu abang? Dekat kedai abang kita ada kat kedai satu. Lepas tu sekarang ni kita tengah push untuk retail outlet. Lepas ni nanti kalau tunggu daripada saya lah. Maksudnya nanti saya akan bagi tahu. Once kita dah launch dekat retail outlet pun nanti kita akan ada. Macam mana datang idea nak buat frozen tu bang?
saya fikir frozen ni sebab saya fikir macam gini tau. Saya ada satu orang kawan, dia ni memang suka makan makanan frozen kuih ni. Mak dia seorang guru. Dan mak dia memang tak ada masa langsung nak masak ni. Jadi mak dia buat benda tu, mak dia memang daripada dulu sampai ke sekarang beli dekat satu brand ni. Kalau saya cakap kat korang pun, brand ni mesti korang kenal. So, sebab dari situlah saya dapat inspirasi untuk saya nak buat macam tu. Bagus juga lah abang punya idea ni sebenarnya kan. Actually kita pun tak terfikir nak buat frozen kuih. Yang kita fikir frozen yang makanan yang heavy. Sebab yang kuih ni kita rasa macam boleh cari kat tepi jalan. Tapi kalau benda tu dah sedap, kita akan cari juga. Betul tak? Betul. Abang ada tak pernah dapat order yang besar untuk event ke? Ada. Majlis ke? Baru minggu lepas kita dapat selalu yang saya boleh share, saya dapat order daripada Honda. Honda, dia orang ni suka dengan makanan kita, dan kita offer pula pelbagai jenis kuih juga kat situ. So daripada situ Honda ni, masa saya start kenal Honda ni masa dia orang start launching Honda City. Honda City. So Honda City baru nak masuk kat Malaysia masa tu, dia minta kita supply kan dekat dia lah. So daripada situlah kita orang dapat sampai sekarang lah, alhamdulillah. Tak berhenti-berhenti lagi. Faham. Menarik yang cerita Abang Luqman ni ataupun Abang Popiah ni. Tapi sebelum tu kita ada dengan cerita Abang nak share something yang macam sensasi untuk kita khas dekat Om Media. Tapi sebelum tu kita berehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini. Okay? Hello guys, kembali lagi kita dalam O Podcast. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk follow O Podcast ataupun O Media di mana-mana social media platform, dan juga Abang Popiah punya Instagram juga. Terima kasih so much. Dan juga TikTok. Okay, dan support lah kita punya local brand sama-sama. So tadi kita ada stop dekat Abang cakap ada event besar daripada Honda, betul? So speaking of Honda ni, kita nak jump kepada topik pengangkutan lah kan. Memandangkan Abang banyak berniaga ke sana ke sini, so kita nak tahu juga kegunaan kenderaan pada abang untuk seharian tu, dengan rutin abang tu macam mana? Kalau cakap pasal pengangkutan, bisnes lagi kalau makanan kan, memang tak larilah dengan pengangkutan ni. Nak beli bahan mentah, lepas tu nak pergi hantar barang dekat tapak, lepas tu nak hantar kita punya order dekat customer, semua kita perlukan kenderaan. So abang pakai COD jugalah? COD ada. So kiranya abang memang hari-hari akan berulang-alik kepada satu location ke satu location. Betul. Dan macam sekarang pun macam kita bukan orang kata apa, kenderaan syarikat lah. Kenderaan syarikat, kalau kereta je 3 biji, lori sebiji, van sebiji, motor 3 biji. Itu kalau dah kira-kira sehari tu adalah isi minyak 2, 3, 4, 5 kali kan? Banyak. Banyak. Sebab tu lah waktu tu saya sangat pentingkan. Sebab bukan apa tau. Saya just nak share lah dekat Aki kan. Saya baru tengok, sebab kita kan baru nak submit cukai kan. Jadi saya tengok kepada berapa kos yang kita dah spend untuk minyak. Minyak ni bila saya tengok balik, untuk setahun kita orang spend lebih daripada 30,000 tau. Tu sebulan RM30,000 untuk minyak saja. Untuk setahun. Sebab kenapa? Barang-barang, contohlah kita nak ambil barang kan. Barang yang kita bukannya dalam Klang Valley saja urusan kita perniagaan. Jadi kita akan pergi jauh. Macam paling jauh kita pergi sampai ke Senawang. Itu antara outlet abang kat situ lah? No. Untuk kita ambil barang saja di Senawang. Bahan mentah. Jadi memang kalau Senawang tu saya boleh kata setiap 3 hari kita pergi sana. Faham. Kan? Saya ingat kan waktu abang bagi list tu, kedai branch abang ada kat situ. Rupanya itu untuk ambil barang mentah. Ya, betul. So bahan-bahan mentah tu semualah. So perjalanan kita orang tu, selain daripada hantar ke outlet, selain hantar kepada customer, untuk pembelian barang tu sendiri pun kita melibatkan dengan minyak lah. So that's why kenapa saya sangat mementingkan, walaupun ada penjimatan sikit pun, itu sangat besar untuk syarikat lah. Cakap pasal jimat ni bang kan, macam saya pun saya guna Petron. Sebab bagi saya dah jimat lah kan. Sebab saya ni memang macam berkira sikit. Nak pula kita dah ada anak ni. Aki cakap pasal Petron, saya memang peminat Petron sebenarnya. Ya ke? Bukan apa. Rumah saya dekat dengan Petron. Office saya dekat dengan Petron. Jadi kita orang isi minyak semua kat Petron. Senang kan? Senang. Sebab satu dia dekat. Lepas tu yang kedua dari segi penjimatan tu. Saya tak nafikan sebab dia rasa kenderaan kita tu jimat. Kilometer yang kita dapat tu tepat. Contoh kalau kita isi minyak tu 450 km, 450 km kita dapat. Itu yang pertama lah. Yang kedua,
dari segi saya rasa lah yang macam dari segi kebersihan enjin. Sebab bila saya bawa tu saya rasa kereta tu dia rasa pick up. Dia lagi smooth kan? Dia smooth. Saya rasa dia macam dia tak ada masalah sebab kalau contoh Aki tahulah kan, certain kenderaan ni dia ada allergic. Tahu tak? Ada allergic? Dia tak tahu kan? Kereta dia allergic? Ini mungkin orang yang tak tahu lah. Ini saya bagi tahu lah. Ini tak tahulah. Ini pandangan saya lah. Ada certain kereta, ada certain kenderaan yang mana dia allergic dengan certain brand minyak ni. So daripada banyak-banyak tu saya buat consideration. Saya try brand A, brand B, brand C. End up saya consider, saya tengok-tengok, Petron yang terbaik untuk kita punya enjin. Sebab enjin kita tak mengerang, tak bunyi bising. Dia macam ada bunyi. Dia smooth lah, smooth. Dia smooth je. Macam tu lah. Itu salah satu sebab lah. Okay, lepas tu dia ada pula points benefit je bang kan? Itu jangan cakap lah. Saya ingat setiap 1 liter dapat 2 points. Saya ada berapa kenderaan yang saya cerita tadi tu kan. Paling kurang RM100 mesti guna sehari. Okay, kalau abang pakai isi minyak sehari tu dah berapa? Berapa kali abang isi? Tak tentu. Tapi mesti akan ada isi setiap hari. Tak tahu apa yang diisinya. Mungkin isi kereta, mungkin isi lori, mungkin kan isi motor, tak tahulah. Tapi dengan staff saya cakap macam ni lah, ambil kad. Kad miles tu lah, petrol miles tu kan. So daripada situ, kad ni lah yang digunakan untuk collect point. Betul. Itulah kepentingannya kad untuk collect points ni guys. Korang janganlah macam tak payahlah nanti penuh lah wallet dengan kad-kad ni semua. Itu semua benefit untuk korang tau. Menjimatkan korang lagi. Poket korang yang rasa macam selalu komplain mahal lah tu lah. Inilah dia cara pendekatan kita dengan nak menjimatkan kos. Untuk perniagaan memang sangat penting lah benda tu. Betul. Sebab tu lah saya ambil consider. Kalau contoh saya pakai, let's say lah saya spend duit katakanlah sehari RM100 untuk minyak. Kita ambil lah kira 100 liter lah, senang cerita lah. 100 liter. So 100 liter saya dapat 2 points untuk setiap 1 liter. Dah berapa banyak saya dapat. Collect cukup RM3,000 boleh claim. Okay, kalau nampak abang ni, nampak dia punya petrol miles kad dia tercicir, sila collect. Jangan. dalam tu banyak yang tak claim lagi. Saya tunggu dulu kan. Okay, sebelum kita invite abang Luqman datang ke kita punya studio, abang cakap lah, dia ada cerita sensasi nak share khas dekat Omedia. So kita pun macam, cerita sensasi mestilah kita nak kan. Sebab kita nak jadi nombor 1. So abang boleh cerita tak apa yang sensasi tu? Okey lah. Pertama sekali, sensasi ni bukan saya kahwin 2 lah. Itu yang pertama. Kena ingat itu bukan lah. Ini pasal perniagaan lah. Ini pasal perniagaan. So bila mana kita viral, tak kisahlah mungkin sekarang saya dah tak viral macam dulu. Tapi mungkin ada orang lain yang baru start viral. So kadang-kadang diorang akan menghadapi satu masalah. Dan masalah ni saya nampak rentak dia sama je. Yang maksud jadi viral ni perniagaan lah mostly. Perniagaan, yes. Okay. So benda yang saya kena share kan, sebab benda ni benda yang saya tak pernah share ke orang. Saya takut nak share, tapi saya tanya Aki kita cerita. Dia ni pun kaki gosip juga kan. Kita ni babak kek poci bagi poci bagi je. Okay. Untuk berniaga ni kadang-kadang kita kena faham akan ada orang yang tak suka lah dengan kita. Bila ada orang yang tak suka ni, kita kena faham lah. Dia boleh berlaku kepada 2 benda lah. Yang pertama, dia boleh secara fizikalnya dia mengacau kita. Dan secara halusnya dia mengacau kita. Kalau fizikal tu macam mana bang? Fizikal ni dia akan contohlah dia nampak kita street selling tepi jalan kan. Dia nampak kita okey je, sale ramai, customer pun dah ramai. Nanti dia buatlah, dia pergi report PBT. Dia naik orang. Ada setengah orang yang macam tu. Dia memang suka. Saya tak tahu apa kehidupan dia. Dia memang suka hidup dia, suka menayang orang. Tapi benda ni memang benda yang reality. Bukannya saya seorang yang hadap. Kawan-kawan saya lain yang viral pun semua hadap benda yang sama juga. So, ini saya just nak share lah benda ni. Tapi saya tak takutlah nak buka penuh benda ni. Kalau abang tak keberatan, kita sanggup mendengar. Alamak, okey. Okey, mungkin kena letak cue lagu seram sikit Okay, cue sekarang. Bunyi seram sikit Okey. So, waktu saya viral dulu, ramailah orang datang. Bila ramai orang datang, masalahnya adalah ada juga yang dengki. Dengki kita, dia cuba buat macam-macam lah. Dia pakai PBT, dia buat secara zahirnya dia buat. Tapi daripada situ saya berniaga, saya biasa dah hadap. Kalau PBT katakan tak boleh berniaga, kita tahulah kita nak berkomunikasi dengan diorang macam mana, dengan pegawai macam mana. Tapi bukan itu yang saya nak ceritakan. Saya nak ceritakan yang tepi jalan ni, saya tak faham pada tahun 2025 ni
masih lagi ada orang yang percaya dengan benda-benda tahyul. Dan meniaga tepi jalan ni dia tak lari dengan tahyul. Dia bukan meniaga tepi jalan saja, makanan lawan sendirian. Dia tak lari pada benda tahyul. Saya pernah dikacau dengan benda yang ada di belakang ke, saya tak tahu lah benda ni kan. Tapi mula-mula saya anggap macam ini hanya mainan fikiran kan. Tapi bila benda ni berlaku sendiri depan mata saya, waktu tu saya belajar, benda ni memang akan berlaku. Memang ada dalam komuniti kita ni. Yang mana ada orang hantar yang dengki dengan saya ni, dia hantar benda-benda yang tak elok dekat tapak perniagaan tu. Dan waktu tu kebetulan saya nampak dia ada tabur tau dekat tapak saya berniaga tu. So saya nampak tu, saya tengok apa dah lah perempuan ni buat macam tu. Perempuan tu dia buat macam ni. Tak tahu, tapi pakai tudung. Dia pakai tudung macam ustazah pun ada, pakai tudung labu semua kan. Tapi dia tabur, dia tabur. Saya tengok daripada kedai tu, saya tengok benda dia buat ni. Kenapa dia buat kat tapak aku ni? Saya pun macam biarlah, saya buat tak layan je lah. Keesokannya saya berniaga, saya boleh berniaga macam biasa. Tiba-tiba saya nampak ada duit siling kat kawasan tu. Lepas tu ada satu orang customer, dia cakap, abang, masa dia beli masa tu, abang, nanti balik abang baca ayat kursi, abang baca Fatihah, dan abang banyakkan berdoa. Baca ni, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru tu. Saya tak faham kenapa. Dia kata tak apa, abang baca je. Kan? Ada. Saya pun, customer tu yang datang beratur tu, dia yang cakap dengan saya, ada, apa yang ada? Saya pun tak tahu. Esoknya saya tak boleh bangun. Saya masa tidur saya rasa kena hempak. Berat lah bang. Berat. Badan kita besar dah ni. Benda tu lagi besar dah kita. Dia tekan kita ni. Kita tak boleh nak bangun. Saya sangkut, saya gagal masa tu, tak boleh bangun 3 hari. Awak memang terlantar je lah kata macam memang tu. Terlantar. Saya tak boleh nak bangun. Dia macam bangun tak boleh, nak bangun tak boleh. Tapi kita sihat ni. Tapi tak boleh bangun. Dia cakap, tak boleh lah, badan sakit lah. Macam tu. Itu yang pertama lah. Yang kedua, anak saya dia kata, abah, dia tunjuk atas tu. Kat mana? Atas almari. Anak abang umur berapa tu? Masa tu anak saya umur 2 tahun lebih. Nah, dia boleh tunjuk pula. Dia boleh tunjuk abah ni. Dia nangis. Saya tak faham. Saya geram. Kenapa dah dia tengok, dia tunjuk dekat almari tu kan. Saya tengok almari tu, saya apa kan. Tak apa lah. Lepas tu wife saya pula masa tidur dia kata ada orang peluk dia. Mula-mula dia ingat saya yang peluk dia. Kalau saya peluk saya okey kan. Tapi masalahnya bukan saya yang peluk dia, orang lain peluk dia kan. Benda lain yang peluk dia. So daripada situ saya rasa dah tak boleh duduk diam lah. Sebab anak saya yang penyebab saya tak boleh duduk diam. Dia setiap hari pukul 2 ke pukul 3 pagi, dia mesti akan nangis dan dia akan tunjuk dekat penjuru. Almari ke? Dekat almari tu. Okay. Almari saya dekat penjuru. So dia tunjuk kat almari tu. Saya dah sampai satu hari tu, saya dah tak tahan dah. Saya penat masa tu. Saya bangun-bangun, saya pun tak tahu macam mana. Tapi memang nampak, kalau saya cerita ni memang nampak kelakar sikit lah. Saya bangun, saya geram masa tu. Saya pergi kat almari tu, saya jerit seorang-seorang. Jangan kacau boleh tak? Aku nak tidur ni. Tapi anak saya masih lagi nangis lah kat situ. Saya tak boleh tahan. Lepas tu saya pergi Darusshifa. Bila pergi Darusshifa ni, dia ada banyak benda yang saya tak tahulah. Wallahualam benda tu betul ke, tak betul ke. Ada yang saya pergi berubat lah. Saya pergi berubat dengan beberapa tempat. Ada yang berubat tu dia kata belakang saya ni ada kat sini, dekat kaki ni ada. Macam dia bertinggik kat sini kan. Saya tak faham. Lepas tu dia suruh duduk macam tu. Dia pejam mata, dia cuk. Kan? Faham. Kau bayangkan, kau tengah duduk tengah-tengah macam ni kan. Kau duduk depan dia. Faham. Awak duduk depan dia. Dia pejam mata dengan cuk. Kau tak rasa nak tergelak ke? Kalau saya akan rasa macam saya tengok, saya nak tergelak. Apa hal kau ni silap seorang-seorang ni? Saya nak tanya sebab saya tak pernah lagi pergi berubat yang macam tu lah kan. Waktu dia buat tu, abang dapat rasa ke macam ada berat ke? Saya tak tahu benda ni. Tapi apa yang korang dengar ni, janganlah percaya 100%. Apa yang saya cerita ni pengalaman saya sendirilah. Saya ada rasa yang macam, dia macam belakang ni, dia ada macam ada benda yang bergerak-gerak dekat belakang saya ni. Dia macam urat kita. Dia macam, contohlah kita ni belakang saya kan. Di belakang saya kan. Abang. Jatuh pula. Relax. Okay kan saya tak. Okay. Ini belakang saya kan. Saya rasa benda tu dia bergerak. Daripada sini, bergerak.
Dia gerak tu. Tapi ni dia belakang lah. So tak rasa. Bergerak sini, bergerak dia naik sini, dia gerak sini. So daripada situ, yang tukang yang silat tu, saya pun tengok dia sambil saya gelak lah. Tapi belakang saya tu saya rasa Dia bergerak-gerak. gerak. Lepas tu, dia suruh saya mandi. Bila saya mandi, kepala saya panas. Dah mandi ni, malam. Tapi kepala kita panas. Lepas tu dia adalah ayat-ayat bacaan. Sampai ke sekarang saya simpan lagi ayat bacaan tu. Saya baca. Bila saya baca je, dia akan belakang ni dia rasa panas. Macam benda panas tu tengah keluar tau dari belakang. Macam tu lah. So benda-benda yang bab-bab dia kata saya ni paling kurang saya kuat. Dia kata, yang pengamal tu cakap saya kuat. Yang isteri dengan anak saya tak kuat. Dia kata sebab saya ni ada leluhur ke apa. Leluhur tu apa bang? Saya sampai sekarang saya tak faham leluhur tu. Leluhur ni macam dia kata penjaga. Penjaga saya tu. Saya, leluhur? Saya tak faham. Dia kata Man tahu tak? Man ni ada satu benda yang Man kuat. Dia kata. Man ada leluhur. Saya masa tu, apa benda pula leluhur ni kan? Dia kata, sebenarnya dalam alam lain, dia kata, Man boleh jadi seorang yang ada kuda perang. Kau faham tak Aki? Kau tak rasa nak tergelak ke kalau kau dengar macam tu? Dengan dalam dia macam gitu kan. Lepas tu kalau dengar macam tu, saya tu, So, kira itu untuk zaman dulu abang pernah berperang ke ataupun abang boleh jadi orang? Saya boleh berperang dalam alam tu. Oh, okay. Kita ni ada pelbagai alam sebenarnya korang. Ini saya percayalah. Okay, kita bukannya kita ada beberapa layer alam. Kita dalam alam manusia yang sekarang ni, tapi we have other lapisan lain macam dunia jin tu. Itu memang ada lah. Betul. So dia cakap dengan saya abang ni pahlawan dia kata saya pahlawan. Kita pahlawan sekarang. Macam mana aku boleh jadi pahlawan ni kan? Tak tahu apa ni. Dia kata kalau nak cakap Allah izin kau jadi. Dia cakap tu. Saya pun dengar-dengar, saya tak nak, saya takut. Saya cakap, saya takut hantu sebenarnya. Kan? Kat sini je saya beritahu, saya takut hantu kan. Abang pernah nampak tak apa yang orang hantar ni kat abang? Saya pernah nampak tapi saya tak pernah risau. Sebab saya tak takut. Faham. Saya nampak, bukanlah nak kata sombong. Saya nampak tapi saya buat tak tahu lah. Nampak kau, biar. Contoh saya nampak Kia, saya nampak saya biar. Macam tu lah kan. So, daripada situ, saya buat, dia okey sekejap. Lepas tu datang balik. Dia jenis yang berlawan tak berhenti ni. Sikit-sikit lawan. So benda-benda macam tu benda yang kena hati-hati lah. Lagi-lagi F&B, kalau korang viral, kau hati-hati. Sebab orang boleh nampak kau punya sale tu banyak. Orang boleh nampak customer kau orang tu ramai. So daripada situ kena berhati-hati lah benda tu. Faham. So ada yang macam satu, saya pergi peramal perubatan tu, saya dah sakit sangat belakang saya masa tu. Darul Syifa saya pergi. Dia baca-baca, tiba-tiba saya muntah. Masa tu. Saya muntah, saya tak muntah. Saya muntah macam muntah. Dia muntah nak kata muntah angin pun ada. Tiba-tiba dia macam keluar kahak putih. Saya lepas tu ustaz tu pegang Allahu Akbar gitu kan. Saya pun macam aku tak kira aku nak muntah ni. Memang saya nak muntah. Lepas tu ustaz dia kata memang ada dia kata. So dia tapi macam Darul Syifa dia takkan cerita. Benda-benda macam ni dia tak cerita. So dia buat kita tertanya-tanya lah. Tertanya-tanya. Sampai sekarang saya tertanya-tanya siapa leluhur saya ni. Dia katanya Tok Abah. Dia bersembang tau. Dia macam mana kata? Saya duduk dengan pengamal tu. Saya wallahualam saya tak tahu pengamal tu betul atau tidak, saya tak tahu. Kan? Apa yang saya buat tu orang kata macam satu orang kata ikhtiar kita lah nak hilangkan apa yang kita hadap ni. So dia buat menari, bukan menari lah, macam silat-silat tu. Dia bercakap dengan saya punya leluhur. Dia kata leluhur saya dekat belakang. Kan? So sembang-sembang namanya Tok Abah. Kan? Dia orang tua lah. Orang tua. Umur lahir bila tahun 14 berapa entah. Kita kan 2025 kan. Dia 14, 22 macam tu lah. Dah tua dah. So dia kata kat belakang saya ni dia ada satu belahan. Tak tahulah. Dah tengok macam tayul pun ada kan. Tapi saya macam, saya dengar je lah. Ini saya just share tau. Saya tak percaya. Tapi saya just share lah kalau benda tu kan. Dia kata kat sini dia ada satu laluan untuk saya keluar. Macam tu lah. Faham. Jadi sekarang ni abang masih ada lagi kena gangguan macam tu? Alhamdulillah setakat sekarang dah tak ada. Sebab saya dapat satu daripada Darul Syifa. Ada ayat-ayat yang mana saya kena baca setiap hari. Lepas tu bila saya baca tu kiranya benda tu untuk lindung saya lah.
daripada benda-benda lain macam tu. Tapi macam curious kan, apa yang anak abang nampak kat atas almari saya tu? Saya tak tahu. Tapi masa saya buat tu, kalau cerita pasal tu, saya pernah call pengamal tu, saya video call. Dia kata, ada tengah bertenggek kata tu. Mencangkung lah kan? Mencangkung. Tapi kita tak nampak. Kita macam, mana? Faham. Tapi bila dia cakap macam tu, wife saya pula dengar, memang takut lah dia. Nak pula kalau abang pergi menjaga dia seorang-seorang kan? Lagilah dia takut. So daripada situlah kita orang beringat lah. Maksudnya kalau contoh korang yang baru meniaga makanan yang tengah ramai customer, satu syukurlah sebab rezeki Allah bagi kat korang ramai customer, ramai orang suka dengan makanan korang. Tapi korang kena faham akan ada orang yang dengki dengan korang dan korang tak tahu siapa. Faham. Dan sampai sekarang saya tak tahu siapa yang dengki dengan saya. Seram juga tu kan, tiba-tiba je ada orang dengki sebab abang baik dengan semua orang. Betul. Tapi yang abang nampak duit shilling tu, abang ada kutip? Tak adalah kan? Tak ada kutip. Sebab sebenarnya saya memang kutip. Dia ada bacaan dia, bila tu dia ada baca apa entah, dia kat air tu dia kena tuang dekat shilling tu. Macam staff saya pernah kena balik-balik gelak seorang-seorang, tengok kipas kan, dia gelak dia okey ke tak? Lepas tu dia telefon staff saya tu perempuan. Laki dia telefon saya. Bos, macam mana ni? Kenapa? Dia jadi biasanya dia gelak seorang-seorang. Cuba tengok telefon, video call tu. Kat seorang itu kan. Saya pun, kau pergi hantar. Saya telefon ustaz yang saya kenal, pergi. Elok nak sampai dekat tempat perubatan, dia gelak. Kau bawa aku pergi mana? Dia cakap macam tu. Waktu tu saya tak berani sangat. Saya suruh dia je pergi. Saya tak pergi, saya takut. Saya takut kan nanti kena kat aku pula kan. Sebab anak aku kecil kan. Saya macam, bila tengok tu, berubat balik lah. Banyak outlet saya yang kena macam tu. Banyak ganggu staff-staff abang juga. Banyak ganggu staff-staff saya. Saya pun kena, isteri saya kena, anak saya kena. Itu pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Oh ya, faham. Itulah dia kan. Saya pernah, masa study dulu saya pernah kerja part time kat kedai makan. Ini saya percaya sebab saya pun pernah nampak yang jadi dekat saya punya bos punya kedai tu lah. Bila kita tengah sapu pagi-pagi tu, kat bawah meja tu banyak kuku bang. Kuku yang kita ketip tu, setiap meja ada kuku. Lepas tu ada lalat yang dah mati. So waktu saya sapu tu, saya macam siapa pula lah ketip kuku kat sini. Yang sempat je kan. Tapi kita ingat balik, sebelum kita closing, kita dah kemas. So mungkin tu antara satu-satunya, salah satu perkara yang orang menghantar jugalah kan. Sebab dia jadi tu hari-hari. Dah kemas pun jadi lagi kan. Malam tu kita dah kemas, opening, kita nak sapu balik, nak kemas tu ada juga kuku dengan lalat tu. Itu memang saya rasa macam, sebab kadang-kadang saya fikir macam ni lah, kita buat kerja kita je kan. Orang dah ramai ke apa, semua rezeki Allah bagi. Betul. Kita usaha je. Tapi kalau ada orang nak dengki, kita tak boleh halang. Dan benda tu pun dalam kita punya rukun iman kita pun dah cakap dah yang kita kena percaya dengan benda-benda tu. Betul. Kan? Tapi jangan terlalu taksub lah. Jangan terlalu taksub. Okay guys, kita dah seram sejuk, badan pun rasa macam berat je kan. Rasa macam apa ni kan. Tiba-tiba dah jadi macam seram. So kita rehat seketika dan kembali selepas ini. Okay. So kita kembali lagi dalam Podcast bersama Abang Lokman hari ni. Dan korang jangan lupa untuk follow kami Podcast ataupun Abang Popiah dekat mana-mana social media. Ada kat TikTok ke Instagram ke Facebook ke, silalah follow kami. Okay, so abang kita nak mula kepada topik yang seterusnya, iaitu prinsip yang dipegang dari dulu sampailah sekarang lah kan bang. Okay, saya nak tanyalah, waktu abang mula-mula nak mulakan perniagaan menjual popiah tu semua kan, mesti orang akan rasa macam, kau jual popiah? Ramai lagi orang jual popiah. So apa abang punya feedback bila orang macam cemulang, lah kau jual tu je? Saya ada satu masalah saya. Masalah saya ni, saya tak dengar apa orang cakap kat saya. Kau nak attack aku, kau nak marah aku, kau nak komplain, kau komplain. Tapi aku tak pernah ambil pot. So daripada situ saya jalan terus saja. So daripada situ lah saya tak malu. Sebab kadang-kadang ialah orang-orang muda kan, dia kadang-kadang dia malu jual tepi jalan. Dia malu. So saya tak ada perasaan tu. Saya buang saya punya ego saya, yang mana dulu saya seorang, boleh kata kita ni seorang bos lah dulu kan. Kita buat minyak wangi, saya buat minyak wangi sebelum ni. So kita dah ada ramai agent, so kita dah level tinggi, level founder. Tapi waktu tu saya kena downgrade saya punya kehidupan saya, meniaga balik di tepi jalan, dan saya tak malu benda tu. Saya faham tu bang. Bila kita COVID hits, memang tak ada kerja, kita betul-betul start daripada bawah balik. Betul, start balik. Nak so, pula abang guna duit raya anak abang kan? Ya, pakai duit anak saya. Laura Raisa, anak saya. Itulah pembawa rezeki saya lah.
Kan? Sebab pula. Okay, faham. Okay, abang apa komen abang terhadap orang yang bagi pandangan negatif, macam maybe ada buat review ke. Baru-baru ni anak Wawa Zana terkena review macam orang kata makanan dia tak sedap. So dia sedih lah kan. So itu baru budak kecil. So macam tu abang sendiri ada tak pernah nampak review orang kata oh biasa je, tak sedap lah, ada tak? Ada. Sebab kita kena faham tau. Lidah kita ni rasa tak sama. Betul. Saya punya rasa mungkin sedap, Aki punya rasa mungkin tak sedap. Mungkin orang lain rasa pun mungkin tak sedap. Jadi kita tak boleh nak menang semua orang punya rasa. Jadi kita kena ambil majoriti orang cakap apa, sedap ke tak sedap. Jadi daripada situ bila saya nak buat tu, kita adalah bahagian product development yang mana kita dapatkan feedback orang, jadi kita tambah baik kat situ. Dan saya tak, orang kata apa, saya tak tangkap hati lah. Kalau contoh katakan benda ni tak sedap, orang kata tak sedap ke apa, saya tak tangkap hati. Saya ambil benda tu, okey tak sedap kat mana. Jangan kau komplain tak sedap tapi kau diam. Oh memang tak sedap. Itu saya tak nak. Kalau cakap bang tak sedap, okey tak sedap kat mana, tambah pedas sikit. Apa penambahbaikan yang kau rasa tak sedap, tambah apa. Itu saya suka. Betul, kita terima komen orang komen, kan. ya betul. Tapi janganlah cakap oh tak sedap. Wah senang no kerja kau kan. Senang je cakap tak sedap lah, bagus lah, apalah. Sedangkan bagilah penambahbaikan apa yang patutnya kau nak buat. Macam tu lah. Betul. So siapa your biggest supporter? Supporter ayah saya. Ayah bang. Ayah saya. Sampai ke sekarang pun dia masih lagi support. Kita nak keluarkan satu produk baru pun dia support. Bisnes naik dia support, bisnes turun dia support, dan dia tak pernah berhentilah untuk support saya. Bagus lah macam tu yang baik. Sebab ayah saya dia sebenarnya dia ada tak sependapat dengan mak saya. Oh, mak abang macam mana pula? Mak nak saya jadi accountant. Nah, itu tipe ke mak-mak tipe ke mama. Ibu ada kan. So masing-masing nak kita jadi accountant supaya bila pergi kenduri tu, anak kau apa? Anak aku accountant. Macam tu lah lebih kurang kan. So bukannya anak aku business. Dia tak nak. So ayah saya dia lain. Ayah saya dia faham yang rezeki 9 daripada 10 rezeki datang daripada orang yang berniaga. Betul, saya setuju. Dan dia kata kau kena kaya. Dia cakap kau berniaga ni kau kena target untuk kau kaya. Sebab apa? Dengan kekayaan perniagaan ni lah kau boleh tolong banyak orang. Dia kata. Dan daripada situ juga, kita ni bukannya alim ulama' dia cakap dengan saya. Tapi dengan apa yang kita ada, kita boleh juga masuk syurga macam alim ulama'. Itu ayat dia lah. Sampai ke sekarang saya pegang ayat dia tu lah. Uish. Dah boleh deep kan? Deep kan? Sangat deep tu. Betul. Sebab kadang-kadang orang macam target diorang cuma separuh jalan kan. So itu yang buatkan abang teruskan menjaga daripada kecil sampai dah besar, ada banyak cawangan sekarang ni. Betul. Macam itulah. Sekarang ni abang dah ada beberapa cawangan. So pandangan ibu abang terhadap abang sekarang ni dah macam mana? Dah tukar ke? Dia dah okey dah. Dia dah okey sebab dia dah nampak. Kadang mak-mak ni dia takut, kita faham. Dia takut anak dia tak boleh nak survive semua kan. Tapi macam ayah saya dia nampak progress. Tak apalah, pelan-pelan kau naik. Kan? So nanti lama-lama apa macam yang dia cakap dengan saya lah. Apa benda yang kau buat pun, kau buatlah benda tu sebagai satu tiket untuk kau masuk syurga. Dia cakap. Jadi daripada situ saya buat sikit. Lepas tu mak saya tu dia dah nampak progress. Okey lah Long, kau meniaga lah Popiah. Dia dah okey dah. Macam tu lah. Seronok kan dengan cerita-cerita orang yang macam ni. Orang yang meniaga ni bukannya senang kan. Betul. Cepat je orang putus asa. Betul. Sebab banyak komen yang negatif daripada yang positif sebenarnya. Betul. Kan. Tapi abang punya semangat tu kita respect lah. Terima kasih. Ya, untuk isteri abang pun yang sanggup reda daripada susah sampai senang sekarang tu, mesti susah lah dapat wanita yang sebegitu dalam zaman yang sekarang ni. Betul. Kan? Sebab itulah sampai sekarang saya tak kahwin dua. Bukan apa, sebab bukan saya tak berani, tapi saya takut. Lagi takut dengan bini tau. Korang jangan macam-macam. Bini ni kadang mulut dia masin. Kan? Betul. Macam tu hari pun saya cakap macam tu tak? Oh iya ke? Apa yang dia cakap bang? Dia kata kalau you, macam saya minat motor kan. Dia kata kalau you nak pergi ride, you bagi tahu. Ada hari tu saya tak bagi tahu. So diam. Selang esoknya saya accident. Ya Allah masin bang. mulut wife saya kan. Teruk ke accident? Saya langgar, sebab saya motor besar, saya langgar motor kapcai. Motor kapcai tu patah dua. Allah. Motor saya tak ada apa-apa. Abang tak nampak ke macam mana motor tu? Dia kira masuk mengejut lah. Kira macam orang kata pancung kan. Dia masuk simpang tu mengejut, tak bagi signal.
Saya tak ada nak break, saya langgar dia terbang atas saya. Allah. Okey ke tak? Saya mula-mula saya langgar tu, saya tak fikir pun. Saya tengok dia dulu, saya takut jadi apa-apa. Yalah kan. Kalau mati ke banyak kerja. Kan? So daripada situ saya tengok, okey, sihat lagi, okey lah. Kan? So selepas tu abang ride lagi ke tak? Lepas tu saya masih lagi ride, tapi waktu tu saya dah kena bagi tahu wife saya takut. Jadi apa-apa nanti susah. Kan? Mulut wife ni masin. Dengar ikut cara abang ni daripada perniagaan, dengar cakap ibu bapa, dengar cakap isteri. Ada macam-macam teladan yang korang boleh dapat daripada podcast kali ni. Kita bukannya takut isteri, tapi kita hormat isteri. Betul. Okay? Itu terms yang bagus. Dengar tu? Dengar? Okey abang, kita nak bagi segmen yang light-light sikit lah. Kita nak abang jawab cepat lah. Tapi kita punya soalan pantas ni, dia senang je lah abang. Okey. Antara soalannya kita ada 3 soalan. 3 perkataan atau tips untuk mula berniaga. 3 perkataan je? Terus buat jangan pernah give up. Okay. Itu sangat susah. Dengar senang. Tapi kita nak terapkan dalam diri kita tu susah. Betul. Okey, soalan yang keduanya, pengalaman yang tak boleh dilupakan ketika berniaga. Budak-budak suka dengan saya. Cute-nya jawapan sebab bang. Saya nampak benda ni adalah satu momen indah untuk diorang. Sampai satu masa, diorang akan besar. Itulah childhood memories diorang. Betul. Kau ingat tak dulu kita pernah kacau Abang Popiah tu? Mana dia sekarang ni? Dia dah janggut, dia dah putih ke macam ni? Betul. So, saya nak biar itulah jadi satu momen indah untuk budak-budak. Bukan untuk saya. Untuk budak-budak tu, saya nak momen tu indah sebagai diorang punya memori diorang masa diorang kecil. Betul. Saya pun ada memori macam tu. Saya suka akak yang jual nasi lemak ni, memang sedap. Tapi mulut dia lahar betul. Tapi sebabkan mulut lahar tu lah, aku okey je kan. Jadi makan sedap. Tapi sampai sekarang ingat dia betul tak? Itulah. Itu yang saya nak lah. Saya masih mencari. Tapi akak tu macam dah tak ada dah kedai dia rasanya. So Abang Popiah tu memang boleh jadi legacy dalam memori kami. Ya, betul. Okey, soalan yang seterusnya bang. Apa tagline yang ringkas tapi padu? Tagline kongsikan keberkatan, sebarkan kebahagiaan. Wah, itu sama kena mengena dengan soalan nombor 2 tadi tu lah kan. Make people happy. Itu yang abang nak berniaga tu, kita berniaga jangan stres-stres. Kita happy sudah. Kan macam tu lah. Macam mana kita nak happy kalau berniaga tu Tapi kan saya nak tanya lah, ni soalan daripada saya sendiri kan. Abang tinggalkan dunia korporat, dunia yang macam boleh dikatakan senang lah, every month kita ada gaji kan. Macam mana abang boleh start daripada bawah yang ada keyakinan yang every month tu kita boleh capai satu target yang kita boleh cover semua komitmen kita tu? Okey. Macam mana buat? Macam mana abang rasa macam aku kena dapat ni, akan dapat juga? Kita macam mana pun kita mesti ada plan, betul tak? Kita execute plan tu, tapi kita letakkan kebergantungan kita Allah kat depan. Maksudnya kita plan lah hebat macam mana pun, dia takkan sukses kalau Allah tak izinkan. Jadi bagi saya, kita nak capai, kita dah ada plan. Kita dah ada plan. Kita kena buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Kita buat kerja kita, tapi yang nak luluskan kerja kita tu Allah akan tariklah lebih ramai orang lagi yang datang. Macam tu lah. Faham? Tu best tu. Saya suka. Okey lah abang kan, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan sebenarnya. Tapi sebelum kita nak buat closing ni, kita nak tanya sikit lah abang, apa pesanan dan nasihat yang abang boleh kongsikan kepada penonton kat luar sana dan kita semua jugalah, kadang kepada saya sendiri yang boleh kita bawa balik dan renung-renungkan lah. Gitu. Untuk korang yang ada dekat, yang masuk, yang tengok Omedia ni, thank you so much tau. Banyak support Omedia. Cuma saya nak bagi tahu, apa benda yang kita buat tak kisah. Yang penting jangan putus asa, konsisten buat sampai jadi. Dan letakkan kebergantungan Tuhan dekat depan. Apa yang kita buat ni, target dia bukannya untuk kita hebat, bukannya untuk kita nak naik pangkat. Target kita adalah kita nak cari keberkatan dalam hidup kita. Alright? So kalau korang tengok abang ni, kadang-kadang benda yang sekecil-kecil macam isi minyak tu pun kita terlepas pandang kan. Tapi abang ni ambil menitik beratkan, even kita isi minyak apa, untuk jimat apa yang bagi benefit kat kita. Itu yang abang ada mention pasal Petron tu. So kalau korang nak check it out apa yang ada dekat Petron dan benefit yang diorang sediakan tu, korang kenalah pergi sendiri kat Petron dan tengoklah sendiri apa orang kata tu, dia punya benefit kepada engine creator korang dan juga kepada company Petron Miles tu. So itulah kita boleh share dengan korang semua. Tapi kita nak cakap thank you abang sebab sudi hadir kat kita punya podcast pada hari ni. Dan kita nak cakap kat penonton kat luar sana pun, kalau korang perlukan apa-apa pandangan ke nasihat ke, mungkin boleh roja abang Popiah kita. Tak adalah. Thank you so much juga Omedia banyak support.
yang mana invite saya kat sini juga. Saya ni bukan orang saya ni orang biasa je. Tak ada hebat kat mana pun. Yang penting apa yang kita buat tu kita buat je. Kalau korang nak start buat berniaga, korang berniaga je. Jangan malu. Buang ego tu, insyaAllah boleh berjaya. Okay, so kita nampaknya dah ke penghujung rancangan. So thank you guys sebab tengok dan menonton Podcast sampailah ke hujungnya. Jangan lupa untuk follow kami di mana-mana social media platform dan juga Abang Popiah juga. Dan kita jumpa anda di episod seterusnya. Okay? Media berita jempak setiap hari. Trending panas semua dah di sini. Dari politik ke hiburan, media memang jadi pilihan. Scroll je feed, berita terus mari. Konten laju, tak pernah mati. Dari utara ke selatan, media selalu di hadapan. Media